Ha, macam raya. Ada syok ke tak ada syok? Ha? Raya dah habis. Cuti dah habis. Duit pun dah habis. Bagi dekat bini, bagi dekat anak, bagi dekat mak bapak, bagi dekat janda, duda, semua. Dia bagi duit dekat semua orang. Tapi hari ni bukan aku nak cakap pasal raya tu semata-mata. Baru-baru ni ataupun minggu lepas lah, kita dengar ataupun kita dapat berita yang sedih. Seorang penunggang motor maut kena langgar dengan pemandu mabuk. Aku tak nak letak video atau gambar dia dekat sini atas privasi dan aib dia. Cuma yang aku nak cakap ni, setiap kali ada benda ataupun ada je tragedi-tragedi, kita bukan main laju nak salahkan satu-satu bangsa tu. Apa? Kau ingat memang setiap benda yang bangsa tu buat, orang je ke buat? Tak juga. Yelah, aku faham semenjak dua menjak ni kecoh. Isu rembat tanah, rembat itu, rembat ini. Nak kata India asyik rembat tanah. Hoi, tengok balik Melayu kita, rembat apa? Rembat duit, makan rasuah, kutip derma masuk poket sendiri. Kita duk cakap pasal bangsa sana. Bangsa sana pun dia cakap pasal bangsa kita. Sebab tu dekat sini aku nak tegaskan, nak marah sesuatu tu, engkau marah dekat individu tu cukup lah. Kan? Kau nak marah dekat orang yang bawa kereta mabuk tu, maki dia berduyun-duyun, nak bantai-bantai dia. Tapi sudah-sudahlah asyik nak main bangsa. Kan? Mentang-mentang dia bangsa India, seronok orang kita kan. Bantai macam-macam, kau-kau bagi. Yang salah tu individu, bukannya kelompok bangsa tu. Kan? Kau nak marah-marah lah dia. Kita ni duduk dekat Malaysia kot. Dan seperti mana kita tahu dah banyak, memang kita ada berbilang bangsa, berbilang kaum. Kita ada Cina, India, Melayu, Iban, Kadazan, Dusun, Bidayuh, semua. Nak kata bangsa ni paling bermasalah? Tak juga. Lepas tu mula ada yang akan cakap aku ni backup India. Come on lah bro. Aku jiran India ada, jiran Cina ada. Time sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, ada kawan India, kawan Cina. Elok je. Jiran India aku balik beraya rumah mak aku, elok dia keluar, dia tegur aku, ucap selamat hari raya, tanya khabar apa semua. Tak ada pula dia nak rembat tanah mak aku tepi tu. So, aku nak salahkan bangsa ke nak salahkan individu sebenarnya? Cuba tanya balik diri korang tu, mana yang pejuang-pejuang tu paling Melayu. Ngarut je lah korang. Tanya basic asal-usul Melayu pun hampir kosong. Mulut dia cakap lebih. Sebab tu di kesempatan ini, atas apa yang terjadi lah baru-baru ni kan, aku cuma nak bagi teguran halus je. Bukannya nak kata nak tegur kasar apa, tak. Aku nak tegur kaum-kaum aku ni, kaum Melayu ni. Come on lah. Kita ni matang, kita dah besar. Aku rasa cukup kot kita nak asyik bergaduh pasal bangsa ni. Nak kata aku backup kaum India, tak. Kita kena adil lah. Aku pun pernah tengah seronok bawa motor, bawa slow je, bawa 60 km sejam je, kena langgar dengan Cina. Nak marah bangsa Cina? Tak boleh. Takkanlah semua bangsa Cina nak langgar aku. Yang langgar tu dia. So aku salahkan dia je. Tak adanya aku nak turun-turun motor atau aku marah kau celaka. Tak ada. Tak boleh aku nak marah celaka bangsa ni. Aku marah dia je. Sebab semua ni terpulang individu lah. Kalau dia yang buat salah, kau maki dia. Kau jangan maki bangsa dia. Kalau ada benda yang baik, itu time kita pujilah bangsa. Kan? Apa benda senang pun, payah betul korang ni. Kita nak hidup dekat Malaysia ni lama. Kan? Takkanlah senang-senang je kau nak buang. Buang bangsa India. Lepas tu cukup 10 tahun, buang bangsa Cina. Tak boleh. Kita dah lama hidup harmoni ni. So, ubahlah. Orang putih kata ni, mindset tu ubah sikit. Kau nak marah, kau marah individu. Kau jangan nak marah bangsa. Akhir kata, aku ucapkan takziah kepada keluarga yang terlibat. Kepada pemandu tu, engkau memang musibat.
Dan ingat, di kesempatan ini aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin sekali lagi. Aku tahu dah banyak dah video aku ucap selamat Hari Raya. Korang layan je lah. Dan seperti biasa, aku bukannya nak cakap benda yang nak sedapkan telinga korang je. Ya, aku faham orang kita ni dengar benda sedap ke. Benda tak sedap sikit, melenting, bukan main. Baru benda cubit sikit, marah. Jahanam keyboard tu dibuatnya. Dia komen macam-macam. Ada je dekat video-video aku. Okay guys. Dan seperti biasa, kita akan jumpa di episod yang akan datang. Ciao.